Hai semua, jom kita buat popia carbonara cili mayo. Confirm anak-anak suka. Mula-mula, panaskan sedikit minyak, tumis bawang putih dan bawang besar sampai naik bau dan sedikit layu. Masukkan ayam cincang, kacau sampai ayam masak dan bertukar warna. Perasakan dengan garam, serbuk lada hitam dan serbuk perasa. Gaul sampai semua sebati. Next, kita masukkan Kewpie cili mayo, krim masakan dan keju mozzarella. Kacau sampai sos jadi pekat dan berkrim. Kalau suka bau herba, masukkan sedikit oregano. Tutup api dan biarkan inti sejuk sekejap. Ambil sekeping kulit popia, letakkan inti secukupnya. Ulung kemas-kemas dan gamkan dengan bancuan air dan tepung gandum. Ulang sampai inti habis. Panaskan minyak, goreng popia sampai rangup dan kepirangan. Kemudian boleh angkat dan toskan. Tada! Dah siap popia carbonara cili mayo yang rangup. Nak lagi sedap, cicah dengan Kewpie cili mayo. Sangat mudah, memang spicy dan creamy. Makan tak cukup satu. Oh ya, jom sertai kontes cuti raya dari dapur ke hati. Mudah je. Beli produk Kewpie serendah RM15, masak dan scan QR untuk join kontes ni. Tangkap gambar je, tak perlu susah-susah. Jadi, jom beli produk Kewpie dan sertai sekarang. Selamat mencuba, ingat makan, ingat rasa.